Video hari ini, Abah Jubah nak kongsi dengan korang bagaimana cara proses tuntutan dengan syarikat kontraktor pembersihan macam SWM. Ada dua cara. Yang pertama adalah pay and claim dan cara yang kedua adalah korang boleh hantar terus ke bengkel panel SWM. Benda pertama yang perlu korang buat untuk teruskan tuntutan ni adalah ambil gambar dan video lokasi kemalangan. Untuk tuntutan pay and claim, ada 4 perkara yang perlu korang buat. Yang pertama, hubungi syarikat SWM dan maklumkan kepada mereka mengenai kerosakan kereta korang. Kemudian, mereka akan email borang pendaftaran tuntutan. Kalau korang nak claim insurans kereta korang tak apa ada masalah, korang renew insurans korang dengan Abah Jubah. Jangan lupa DM. Borang pendaftaran tersebut mestilah korang submit dalam tempoh 7 hari dari tarikh kemalangan. Selepas email, korang tunggu pula borang pengesahan tuntutan dari syarikat SWM. Sekiranya korang tak dapat email, korang boleh call semula syarikat SWM dan buat follow up dengan mereka. Lepas kereta korang siap, lengkapkan borang pengesahan tuntutan dan juga dokumen-dokumen tuntutan. Kemudian korang email semula kepada syarikat SWM dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kemalangan. Semoga video hari ini memberi manfaat dekat korang semua. Macam biasa, korang kat luar sana tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans ataupun cash repair, korang boleh datang ke bengkel Abah Jubah pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Kita jumpa kat next video. Assalamualaikum.